Assalamualaikum, hai saya awak. Hari ni kita kembali lagi dalam channel Dapur Siti Noh. Okey, hari ni kita nak masak ikan siakap bakar berempah guna air fryer. Ni video dah lama sebenarnya, masa puasa hari tu. Okey, hari ni baru kita buat. Jom kita masak. Mula-mula kita kisar dulu bahan-bahan dia. Bawang merah, bawang putih, halia, serai, dan kita masukkan sedikit air. Kita blend sekali terus dengan cili boh ataupun cili kisar. Suka hatilah, suka yang mana boleh belakang. Masukkan dalam satu sudu. Lepas tu kita kisar sampai halus. Dalam minyak yang panas kita masukkan bahan yang kita kisar tadi. Nanti ni kita tumis je lah sampai dia masak. Kacau, kasih sebati. Nanti kita masukkan nisep ataupun gula melaka, sedikit asam jawa, dan kita kacau lah sampai dia sebati dia punya asam jawa tu. Dan kita masukkan sedikit paste tom yum dalam satu sudu besar macam tu. Perasakan dengan garam dan juga gula, dan kalau suka bolehlah masukkan serbuk perasa apa-apa je. Lepas tu tumis lagi sampailah dia pecah minyak lagi sekali. Okey, ni paste kita dah masak. So kita sediakan tempat untuk bakar. Kita letak guna aluminium foil. Lepas tu letak minyak, saburkan minyak. Lepas tu kita letak paste ikan bakar kita tadi. Kemudian baru kita letak ikan. Lepas tu rata-ratakan dia punya sos pula dah. Paste tadi. Letak juga dalam perut ikan ni. Okey, rata-ratakan dah. Dah siap kita punya salut paste ni. Kita letaklah dalam air fryer. Kemudian kita settingkan 180 darjah Celsius selama 15 minit dulu. Lepas tu nanti adjust lah. Tengok kalau tak masak lagi, tambah lagi 10 minit. Dan saya buat semua dalam 30 minit kot. Okay, inilah hasilnya ikan kita hari ini. Ikan siakap bakar air fryer. Lepas tu kena ada limau kasturi, baru ngam. Lepas tu cili potong, letak kicap, macam tu. Lepas tu kita perahkan limau kasturi tadi dalam kicap. Nanti nak makan, kita perahkanlah perah asal limau kasturi tu dengan ikan, cicah dengan cili potong kicap tu. Lepas tu makan lah dengan nasi panas-panas. Lepas tu makan dengan ulam. Ngam tau. Thanks for watching. Don't forget to like, comment and share.